Hai korang tengah buat apa tu? Memandangkan aku asyik buat video pendek je, kali ni aku nak buat video panjang sikit. Manalah tahu boleh dapat banyak view macam video tu ke. Kot, disebabkan sekarang ni bulan puasa. Oi, kau ingat tak Upin dulu, diorang 5 tahun dah start puasa dah. Tapi masa aku kecil dulu, aku tak boleh puasa. Kalau aku puasa, aku muntah banyak tu. Aku macam terbuang terbiak sikit tau. Aku ada perangai dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, aku malas nak susun jadual. Aku sumbatkan je semua buku aku dalam beg aku. Kalau nak diikutkan, perjalanan dari sekolah ke rumah aku dekat je kalau pakai jalan shortcut. Entah kenapa, entah hari tu aku berangan nak jadi pengembara pula. Biasalah budak-budak. Korang ingat tak masa time korang budak-budak dulu, korang punya berangan kalau main gasing boleh ada power-power gitu ha. Disebabkan berangan punya pasal, aku sanggup pergi naik bukit, turun bukit, lalu jalan penuh kereta nak balik rumah aku. Jadi dengan kuasa berangan ni jugalah aku pergi mengembara. Dengan puasanya, dengan angkat beg beratnya, tak apalah aku fikir masa tu. Masa tu aku berangan aku jadi pengembara macam gempak lah macam tu dalam kepala aku. Tapi bila aku fikirkan balik, mesti orang-orang sekeliling aku pelik bila tengok aku. Anak siapa tu? Kedah kenapa dia jalan jauh macam ni lah? Entah. Sekolah habis pukul 5. Tapi aku punyalah jalan jauh sampai sekolah 6.50 ha. Jadi sampai rumah je aku terus tak larat. Rasa macam tak mampu nak puasa. Tapi aku tak tahu boleh ponteng puasa ke tak masa tu. Aku pun carilah ayah aku. Aku cakap, Ya, saya tak larat. Nak minum air boleh ke? Masa tu bapak aku dah ambil air. Jadi mungkin tak dengar apa aku cakap. Dia pun cakap, aku pun teruslah minum air masa tu. Padahal kalau nak ikutkan, lagi sikit lagi nak buka puasa dalam setengah jam macam tu. Tadi sisir je aku buka puasa.